Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Safia binti Muhammad Hanizam dari kelas 6 Gemilang, Sekolah Kebangsaan Sumendu, Jempol, Negeri Sembilan. Saya dengan penuh rasa syukur dan bangga ingin berkongsi perjalanan saya sebagai ikon murid TVPSS. Sejak berada di sekolah, saya aktif sebagai ahli kru TVPSS dengan pelbagai peranan seperti pengacara majlis dan pengacara rakaman video, penulis skrip serta penyeting video, wartawan sekolah yang melaporkan aktiviti-aktiviti semasa dan jurukamera dalam penghasilan video TVPSS. Saya sentiasa memastikan setiap tugasan dilakukan dengan penuh komitmen dan semangat. Sepanjang pelibatan saya dalam TVPSS, antara kejayaan yang pernah saya capai ialah menjadi pengacara utama dalam pelbagai program sekolah dan daerah, menghasilkan video TVPSS yang pernah memenangi tempat kedua peringkat Negeri Sembilan, dan saya juga terlibat dalam pertandingan video kreatif peringkat kebangsaan 2025. Selain pelibatan dalam TVPSS, saya juga aktif dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum dan hal ehwal murid. Saya percaya pengalaman dalam TVPSS bukan sahaja mengasah bakat kepimpinan tetapi juga menjadikan saya lebih berani, yakin dan mampu berkomunikasi dengan baik di hadapan khalayak. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sentiasa memberi bimbingan serta rakan-rakan kru TVPSS yang banyak bekerjasama. Saya berpegang kepada moto hidup saya, setiap peluang adalah ruang untuk belajar dan memberi inspirasi. Saya Safia binti Muhammad Hanizam, calon ikon murid TVPSS Negeri Sembilan 2025. Sekian, terima kasih.